السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو ترى كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم. Berakhirlah kita surah Saba.
Di akhir surah ini Allah menyatakan hal-hal yang lagi akan datang, yang mesti berlaku, tak dapat tiada sama sekali, sekalipun orang yang tidak percaya akan berlakunya, sekalipun ingkar oleh orang yang mengingkar, kata kiamat tak akan berlaku, dan juga setelah mati tak akan hidup balik. Tak makbul, tak terima akal katanya. Sudah hancur lebur, tulang yang repuk rapai nak kembali. Ini orang yang kufur dari awal lagi, kita tak ada heranlah. Walhal akal yang waras Allah Ta'ala beri kepada kita manusia, boleh panggil manusia ni. Kalau tengok dari segi awal, hayawan ay ma fi ruh, ma fi ruh, barang jenis makhluk yang punya nyawa. Enggak terbagi kepada 4. Satunya malaikat, yang keduanya para jin satu, dan yang ketiga kita manusia, yang keempatnya binatang-binatang. Semua masuk dalam hayawan. Tetapi perbezaannya dengan hayawan itu, Allah tidak menjadi padanya akal. Nah, pemikir, pengerti itu tidak menjadi. Sebab itu mereka itu tidak ditaklifkan hukum. Tak ditutup akan mereka itu beriman, tak beriman, tidaklah. Tetapi ada baginya manfaat banyak. Allah Ta'ala buat ada hikmat. Yang berkiranya kita manusia secara umumnya anak cucu Adam. Kemudian kita manusia Allah Ta'ala menjadikan padanya roh, panggil hayawan. Di samping itu pula Allah menjadikan akal, dipanggil nutqi pun panggil hayawanun natiqun, iaitu yang bernyawa, makhluk yang bernyawa yang mempunyai akal pemikir. Dengan sebab ada akal lah dapat kita fikir dan kira bercara. Sebab itulah kita manusia, kalau Allah tidak menjadikan akal, tak ada bezanya dengan binatang di beberapa segi. Walaupun ini manusia, tapi Allah tidak tuntut hukum hakam. Tak kena Allah pun dibiarkan. Sebab tak ambil tindakan kerana mereka tidak punya akal. Yang menjadi masalah, kita punya akal. Bila punya akal, masuk dalam taklif, tuntut dan paksa oleh Allah. Pertama sekali suruh kenal dia. Itu sebagai pertama kali. Suruh kenal dia. Sebab tu kalau tak ada akal, dia tak tutup. Sebab nak kenal, nak reti dengan akal. Baik. Apabila begitu, disamping Allah yang Maha Kuasa, hak dia kehendaki nak kenal, dia memperkenalkan. Dia tak kehendaki nak kenal dia, dia menyesatkan. Lepas tu dialah bijak pandangnya. Itu tak nak kata apa lah kita. Nah, tak ada nak hakan, nak kata hakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh nak kritik, tak boleh nak bangkang Allah Ta'ala. Kerana apa begitu bini jangan. Hak dia bagi tahu, kita tahu. Yang kita tak bagi tahu, kita tak dapat tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ingat semua makna tu. Maha suci Engkau, hai Tuhan, kami tidak ada pengetahuan kecuali sekadar barat yang Engkau bagi tahu, kami tahulah. Walau bagaimanapun nasib baik kita diberi makrifat oleh Allah, kita dapat kenal dia. Terima bahawa dialah Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Maka alam ini dia bagi tahu bukan hanya alam dunia, alam akhirat. Sebelum akhirat, barzakh dulu, sempadan tempat persinggahan sementara. Kita mari daripada alam arwah, dulu roh belum dibangkit dengan jasad. Kemudian dijadi salub dengan jasad, lahir ke alam dunia. Maka depan kita ni 2 alam lagi. Tempat sudahnya alam akhirat, banyak akhir. Tidak ada lagi selepas itu. Akhir. Nah,
Tapi sebelum ke sana, sempadan dulu. Tempat persinggahan saudara kita mati dah dulu-dulu, duk singgah situlah di barzakh 2. Maka kita orang mukmin tak ada syak, tak ada ragu. Sebab kita percaya dengan Allah. Apa yang ia cerita, kita terima semua. Apalagi pula dia cerita dengan kita fikir akal. Tak ada halangnya apa-apa. Dulu kita tak ada, lepas tu ada. Siapa mengada? Jadi sendiri. Iya. Lepas tu dia meniada pula. Kita tak ada. Lepas dia janji dia akan mengada pula pakai kat kita terima. Tak ada apa-apa. Tapi bagi orang atau terima hati dia berkali. Tak terima saja tak marah pula kepada orang yang atau pakai. Tidak tak perang dengan Nabi. Ini bukunya. Walau kau ada ajak mereka supaya selamat dunia akhirat, hanya perang. Agak mereka bohonglah, tipulah, menyesaklah, macam-macam kata. Akhirat sikit lagi, apa akan jadi? Ini cerita sini. Apa Tuhan kata di sini? Fardu taqdid lau. Walau tara. Walau tara. Habis Jumaat dan jika. Nak masuk dengan lau. Dan jikalau ataupun dan kalau. Kita kata kalau lah. Yang pasal siapa apa? Semua tu misal. Ni kalau. Ta ada apa? Ta. Itu dia. Dan jika ni dan kalau engkau lihat. Walau tara. Dan kalau engkau lihat. Ya Muhammad. Lihat akan apa? Kedai mafu'ul. Ayhalahum. Kedainya. Dan jika dan kalau fardu takdir akan lihat akan hal-hal mereka itu. Hal kafi-kafi. Kalau mau tengok Muhammad kelakuan mereka itu bila? Ketika duka cita mereka itu. Iz fazi'un. Fazi'un fazi'a yafza'un faza'an. Boleh ada arti juga terkejut. Ketika duka cita mereka itu. Bila tu? Duka cita bila? Tak kalau bangkit kubur. Dia tak percaya tu. Tak kalau bangkit kubur ni. Tak kalau dibangkit akan mereka itu daripada kubur. Sana ke kubur tu ghalib ya. Kerana banyak orang mati tak kubur dah. Mati kebakaran habu habis. Mati dalam balai laut, maka di menatai ikan umpama. Mati pada hutan rimba di gunung gana, maka di menatai dan sebagainya. Tak ada kubur pun. Jadi dia panggil sana pada kubur, dia panggil binatang ghalib. Nah, bahasa mati bakar tak ada kubur juga tak? Kira-kira. Walau bagaimanapun sana ke kubur. Jadi tak kala dibangkit kubur. Dibangkit akan mereka itu daripada kubur. Nah, bila ditiup sangka kala yang pertama. Kan Allah janji, bukan Allah cerita siap-siap. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa ma sya Allah. Perhati di segi bahasa Tuhan guna. Nufikha. Kalau mengaji kelima, panggil fi'il madhi. Fi'il madhi ini pasal cerita bagi hak telah lepas. Sedangkan tiup sangkala berlaku dah lagi. Tak, duduk depan lagi. Tapi dah ada nufikha. Kerana kira sepatutnya dengan wakil kak. Wayung fafu. Lagi akan ditiup sangkala kan? Masa surah Quran. Apa lagi sama kita ni tak tiup lagi. Tapi Tuhan cerita dengan telah. Ini balarah Quran kecek. Telah ditiup. Telah tiup bila tak tiup lagi. Kita masih hidup lagi ni. Ini ulama kata diibarat dengan madhi. Diibarat dengan perkataan yang menunjuk atas telah dan sudah. Walau tak berlaku lagi. Menunjukkan ini mesti berlaku. Seolah-olah ia. Dan juga tilik pada ilmu Allah Ta'ala. Daripada ta'ala iradat Allah, ya Allah menentu sedia akan berlaku. Seolah berlaku dah. Cuba kita ni telah mati. Boleh kata telah mati. Walaupun kita masih hidup kan. Kita ni telah mati. Boleh kata. Pada ilmu Allah. Telah mati dah kita ni. Mana? Pada ilmu Allah. Allah tahu sedia.
Allah menentu dia kita ni akan mati tapi tidak panggil telah lah kita ni. Nah, maka Allah Ta'ala guna wa nufikha. Bila sampai situ, pingsan matilah mereka di langit dan di bumi. Bukan hanya manusia. Malaikat semua pun mati. Hatta Israfil hak tiup sendiri pun lepas pada tiup dia mati. Israel dah cabut nyawa tu pun lepas pada ditiup tu dia mati. Kan? Pas kita hak apa pun kita mati. Tak apa tu ittifaq kata mati. Lepas dia mati tu. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Tu cerita lagi. Selepas itu, selepas lama mana summa 40. 40 apa? 40. Tak 40 tahun lah. Sehingga celah tu kemudian ditiup pula kali yang kedua, maka bangun bangkit. Tu Allah Taala cerita. Pas kita fikir pula tak ada halnya apa-apa. Nah, dulu kita tak ada, kemudian ada, lepas ada Allah Taala tak ada pula. Lepas tak ada mengada pula. Tak apa nah bagi orang yang Allah Taala beri taufik. Kemudian bila bangkit esok, tak kalau bangkit kubur, mereka duka cita sungguh-sungguh. Kalau mu tengok Muhammad, nascaya akal hak, yakni akan kerjaan perkara yang amat besar. Kalau mu tengok Muhammad, kalau kalau aku Allah Taala kata kami tunjuk beri kamu hak akan jadi esok. Oh, mu tengok perkara tu besar benar. Nah, dia Tuhan nak tanya saya bila selalu dia boleh. Nah itu kan. Sebab dia buat filam, buat plan tu lah. Plan rumah 200 tahun ke datang dia mau plan bebek dah. Ni dalam masa sikit lagi ni akan jadi begini dia mau plan tu baik mari nah. Maka itu sekadar Allah Taala ilham tu. Apa kata kalau Allah Taala tunjuk nak berlaku ke datang tapi dia tunjuk pun kita tengok. Terkejut lah kita. Tapi tak sebagai uji Allah, rayak saja. Tak percaya nantilah temu. Itu kan? Ini nasib baik kita orang mukmin ni. Ni jagalah iman tu. Sebab tu ada menawak jadi kegelapan iman jangan dipertahankan. Nawak bersybahak jangan. Nah, ini. Jadi Allah Taala kata kalau mu lihat Muhammad akan hal-hal mereka itu orang kafir ketika duka cita mereka itu bila tak kalau bangkit kubur jawab lau nasjaya. Orang ngaji kaedah dia panggil jawab lau mahzuf. Takdirnya la ra'aita amran aziman. Lau tara iz fazi'u, jawab launya la ra'aita amran aziman. Lanjut kedip nasjaya engkau lihat kerajaan, naknya kerjaan, tidak ada alih lepas pada ra. Kalau ada alih nak baca kerajaan, sebenarnya kerjaan. La ra'aita amran aziman, nacaya akal lihat akan kerjaan perkara yang amat besar. Kalau mu tengoklah, maka dalam keadaan begitu, fala fauta, maka tiada luput, yakni tiada boleh meluput oleh mereka itu akan kami. Tu makna fala fauta. Tercakap anak ya. Ulama hurai kata ai la yufawwitunana. Fala fauta, orang mengaji nahwu kata la nafi jenis, fauta isim la. Seperti la haula wala quwata, la fauta. Fata yafutu fautan la fauta. Tapi makna apa? Ai la yufawwitunana, maka tiada boleh luput, maka tiada luput, maka tiada boleh meluput mereka itu akan kami. Dia meluput ni dua cara ya. Orang emo meluput ni lari lepas seputar dunia. Orang ni duduk di kampung, di satu negeri, satu wilayah, dia berlaku salah sini. Bila orang nak takak dia lari pah keluar negeri pula. Lepas kira-kira tu orang panggil meluput. Dia mana sampai tak ada lari pula. Tu cara meluput. Orang emonya cara pergi, dia panggil apa, pergi bertupu di mana-mana.
lari masuk dalam kota ke, lari pergi bertupu dengan orang-orang lebih ke, orang tak banyak game. Tu meluput tak ada ni. Akhirat esok boleh dah nak lari. Lawan saya kecek Jadi orang kecek main dengan lawan. Orang nak lawan bos saya kecek. Nah, meluput dua cara tu. Wa imam meluput tu dengan lari. Lari lepas. Wa imam meluput dengan bertupu, Melayu panggil pung di mana-mana. Nak pung di mana semua makhluk Allah. Ni mana fala fauta kalau dia mengaji kaedah napi jenis. Tidak ada satu jenis, satu cara, satu pesen pun nak meluput tak ada sama sekali. Malaikat hanya beriman. Ya kita tak nasibat. Ni bila kita mengaji lagu ni pasal nikmat besar yang ada di kita ni ya Allah. Tak ada dengan kita semaya banyak ni tak cukup lagi nak syukur nikmat Allah. Tapi kita sujud sikit nak pahala selalu Allah. Malu. Tak itu kau. Malu tak malu tak kau. Nah malu. Habis tu orang arif tak sila situ. Tapi kita tak sapa makan tu dah sikit tanya kenal berapa nak pergi. Allah apa ketua dah nak kenal lagi. Nak berkah. Tak itu ke? Tu beza dengan kita tu orang arif, orang aulia illah beza dengan kita betul tu. Yang malu dah nak silap situ. Yang ada yang nak minta tu malu. Ada juga banyak orang cerita. Dia kata mola ni kano pelik kata. Pelik kano. Kalau nak minta jadi malu. Minta murah rezeki malu, nak minta malu. Tapi kalau minta apa tak apa. Malak. Ya Allah apalah. Hak tu tak ada segah-segah jangan segah tu. Nabi lagi SAW minta apa sama bukan? Nanti kita minta apa aku salah apa? Tu berat tu. Tu lagi berat tu. Berasa apa tak ada salah kita. Nah, minta apa tak ada segah-segah. Tapi kalau nak minta murah rezeki malu ya tu. Sebab apa malu? Lah kita duk hari-hari rezeki dia bukan. Curah pagi telat mata makan. Tak itu kan? Allah, jenis sikit bangun lapar makan. Minum tak ada berhenti. Itu nak minta murah-murah taruh mana lah. Bahasa malu ya ada. Minta banyak omong hak dah kat tu dah kata minta mana lah. Gini tulah hurai. Molek juga satu segi tilik sini. Karena kita banyak omong mana berkat dalam omong. Karena omong barakat mana bertambah. Walaupun kita hidup 50 je, tapi supaya hidup 5,000. Tengok semalam Lailatul Qadar tak menepati 1000 bulan. Tu panjang omong. Nak panjang nak nyawa tara mana 100 tara gila 80 pun mepet. Tak itu kan? Tu murak. Murak gitu tak apa. Jadi murak panjang mos mata tak boleh. Murak gitu. Tak apa. Tu nak mengelak daripada cara malu dia tu. Tu dia. Itulah orang bila Tuhan ubah makamnya lagu tu hari. Begitulah juga kita ada nak tilik pada pahala, tilik kepada nak syukur nikmat. Mai iman ni sebutir boleh melepas ni. Tengok saya kata fala fauta. Napi jenis apa saja bentuk mana cara nak meluput nak lepas tak boleh sama sekali. Fala fauta. Anak dah berkecek. Lalu hurainya maka tiada luput, yakni tiada meluput. Kalau Arab fala yufawwitunana, maka tiada boleh meluput oleh mereka itu akan kami. Meluput dengan apa? Meluput dengan cara lari ataupun cara berlindung ni bertumpu pun tak boleh. Melari daripada apa? Luput daripada azabnya. Tu dia. Tak boleh nak lepas. Ayat lain kata wala tahina manasin. Tidak ada ketika lepas lah. Kalau boleh lepas-lepas tak dunia, lari kau tu, lari kau ni. Hak karuk tu, lari kau tu tak itu kan. Boleh lah. Maka dia nak kiyah apabila kecek akhirat tak kerti akhiratnya sendonya menganying. Kejut sungguh ni Muhammad kalau mu tengok lah, kalau aku tayar mu tengok. Allah kejap besar. Terkejut dah tengok. Lagi wa ukhizu. Ini pun sepatulah ni. Baca cerita saat ni. Mana Tuhan guna fazi'u, ukhizu, qalu. Semua tu orang kenal kelimah panggil fi'il madhi, mana telah. Hak lepas dah, wal hadak lagi akad.
Sepatu kerana kena lagi kena atas iz yafza'una lagi akan mana gitu wa yu'khazuna lagi akan diambil mana gitu wa yaquluna dan lagi akan berkata mereka itu tapi dak Tuhan guna fazi'un maknanya telah duka cita ukhizu telah diambil qalu telah berkata wala semua lagi akan semua ni. Ulama kata diibarat dengan madi li tahaqquqi wuqu'iha kerana semua ni mesti berlaku. Mesti berlaku. Orang ikat kufur. Lagi pula Tuhan kata lagi wa ukhizu min makanin qarib dan ambil kerana turut dengan munasabah dan lagi akan lagi diambil akan mereka itu dari tempat YHP. Apa tempat YHP? Iaitu tempat YHP itu kubur masing-masing. Ya akhirat ni kalau tanda sebah dengan ni jauh lagi. Dilihat dekat kan di sepadan lah dulu. Kubur lah dulu. Lagi dia ambil. Wa qalu dan kata ni lagi akan dan lagi kata lagi akan kata mereka itu kafir-kafir bila lagi kata di akhirat. Habis tu kata bukanlah ni lagi kata di akhirat tapi walaupun perkara lagi akan oleh kerana Allah menentukan begitu mesti berlaku seolah-olah ia telah berlaku. Tu guna qalu tu kerana turut muqtada zahir wa yaquluna dan lagi akan kata mereka itu kafir lagi akan di mana di akhirat tu. Apa mereka kata di akhirat esok? Amanna bih. Baru beriman. Beriman di akhirat. Di dunia tak percaya. Di akhirat baru beriman. Ni tengok ayat bagi akan datang. Ni semua ni bina di atas rukun iman kita ni masuk bila kita beriman dengan Allah, beriman dengan kitab Allah. Ni Quran dok cerita ni. Lagi akan kata orang kafir di akhirat amanna bih telah beriman kami dengannya, telah percaya kami dengannya. Nya siapa? Tafsir Dhamir bi Muhammad. Nya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru beriman. Allah lah ni lawan mengeji ataupun Quran isyarat kata dhamir habihi itu boleh kembali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Quran kerana belazimnya tu kerana Quran turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman dengannya dengan Muhammad, kami beriman dah ataupun dengan Quran selama kemari kami dok kata rekod Muhammad. Selama kemari kami dok tuduh kata Quran tu sihir. Arti Muhammad sahih tukang sihir. Kami dok tuduh ke Quran dulu kami kata syair, nyanyi-nyanyi, lagu-lagu begitu. Bermakna Muhammad syair tukang syair kami dok kata dulu. Sekarang kami beriman dah. Di akhirat ni, di akhirat lagi akan kata lagu tu. Kata cerita siap-siap. Masya Allah kita beriman sekarang. Lepas tu apabila nyigi beriman situ Tuhan katakan pula. Lepas dia cerita kata orang kufur akan beriman. Tuhan kata wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Ni istifham listiba'at dia panggil. Dan betapa ada di mana ada bagi mereka itu tanawus mencapai iman daripada tempat yang jauh daripada tempat iman. Tempat beriman di dunia, di akhirat baru beriman. Mana? Ini dia panggil istifham lil istiba'at. Anna dengan mana? Min aina? Dari mana mereka mencapai nak capai iman lagu mana? Tempat beriman di dunia. Di dunia tak beriman, di akhirat baru beriman. Mana tempat dia? Lepas lama. Seperti kita pergi ralik tak kereta lepas lama lah.
Mana situ? Mana? Banyak tu mung lepas lama dah tu ke aku dah negara. Tak apa, jaga-jaga lepas jauh. Tak apa lagi jenera ni rakyat tak percaya gitu. Ni macam ni mana dak? Ni tempat kita mari dak. Depan lagi, depan lagi. Dak lagi siapa dah? Saya tanya, mana? Lah tadi aja. Nah, tengok tu kan. Dia kata, mana nak terima? Bukan tempat dia dah. Sahabat tu klik pada surah Sajdah kata qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Apa arti? Kata olehmu ya Muhammad hari buka. Macam-macam tafsir dah. Bila buka nyata tengok dengan mata sendiri, dengan telinga sendiri, akhirat ada sungguh bakit sungguh ada azab sungguh bagi orang tak percaya, baru sipai beriman. Ya Muhammad kata la yanfa'ul ladzina kafaru. Tak beri berguna lagi, tak beri manfaat akan orang yang telah kufur oleh iman mereka itu. Kerana habis masa. Bukan tempat dia di dunia. Ini berasa Allah nikmat Tuhan beri dah. Lepas tu beri taufik pula boleh beramal pula Allah. Boleh semaya dengan rengi. Tu. Masya-Allah, buat kerja kalau buat kerja tu buat kerja juga. Demo menega kita menega juga. Dah itu kan. Demo cari makan kita pandai cari makan juga, tapi semaya bel tak tinggal, masya-Allah. Nah itu kan. Ini taufik dari Allah, jangan kata semata-mata kita. Karena kita la haula wala quwata. Tak ada daya upaya kita. Kalau tak taufik dari Allah. Batu kena syukur, jangan sombong. Tiba-tiba kita boleh baca Quran banyak, boleh berzikir, sombong pula dah. Berasa habisnya. Kita tulis kita sapu, kita sapu. Batu kena jaga hati dah. Nah itu dia. Kita ingat taufik kurnia dari Allah, tak sombong mudah-mudahan. Kalau ingat bahasa kita sudah enggak. Kepandaian kita, bijak kita, sudah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Dia baca semua tu. Itu ucapan para malaikat. Setelah Tuhan tanya dia mengaku, dia kata la ilma lana. Subhanaka la ilma lana. Tidak ada pengetahuan bagi kami ya Allah. Illa malaikat hanya ma 'allamtana. Malaikat hanya barang yang engkau ajar, engkau beritahu ke kami, tu je kami tahu. Faham? Mana tahu sikit je pun hak dia beri. Nak kata banyak anak tak tahu. Data kita ni boleh sikit amanya sombong. Boleh bersarah tanya sombong, naudzubillah min zalik. Ana bara? Ingat. Allah, itulah di antara lain. Tengok ni habis dah Tuhan kata dari mana? Wa anna, dari mana? Rupa soal makna jauh. Dia larat kita panggil ba, larat kita kejap itu dah. Ba tu mana istibad dah tu. Ba. Orang larat temalai tak timur ba habis masa nak ba. Ba nak boleh. Gitu. Tu dah. Wa anna. Yani min aina lahumut tanawus. Dan betapa ada di mana nak dapat bagi mereka itu mencapai iman mimakanin ba'id, dari tempat yang jauh apa? Yani jauh daripada tempat iman. Mana jauh pada tempat iman? Tempat iman yang ada di dunia. Kerana mereka itu di akhirat. Mereka itu segala yang kafir dah di akhirat. Mai sedar di akhirat. Baru nak beriman. Tempat beriman lepas lama dah. Allah. Inilah Allah Ta'ala bagi pada kita ni, Masya Allah. Nikmat berkata nikmat terbesar tak ada dah. Bagi ketua dulu dia dah bawa tu syukur nikmat. Lepas-lepas maya, lepas doa tu. Lepas tu dia kata Alhamdulillah. Ingat kita kecil-kecil, ingat tu, ingat tahu apa lagi artinya. Bila dengar ni ingat apa ucap budak. Lah ni ada lagi tak ada kali bila macam mai kau tu tengok tu mai habis. Nah, habis tak kuat main buah tu. Syukur nikmat. Alhamdulillah. Puji-puji hanya bagi Allah.
Apa dia? Alhamdulillah ala ni'matayil imani wal islam. Ada kata-kata seniah gitu. Asalnya ni'mataini bila idhafah ala ni'matayil imani wal islam. Ada kata ngama perak ala ni'matil imani wal islam. Segi makna tak ada apa. Atas dua kurnia Allah, dua anugerah Allah terbesar iman dan Islam. Wa huma min a'zamin ni'am. Kedua-dua iman dan Islam itulah sebesar-besar segala kurnia Allah. Tak ada nak tanding. Wa kafa bihima min ni'mah. Cukuplah sekiranya Allah Ta'ala tak bagi nikmat lain. Cukuplah dua tu. Tapi bukan hanya dua tu, sihat badan lagi. Oi, banyak lagi rezeki itu dan rezeki ini. Cuma kalau bagi dua tu je cukuplah. Tu orang dah puji. Nah, tu dia. Bila tengok ngaji ayat-ayat terhadap cerita hal lagu ni dengan Allah. Nah, berasa tahu nak syukurlah. Tu dia. Dan tempat iman itu di dunia. Tu kata jauh tu. Tu kata nak capai macam mana daripada tempat yang jauh. Kerana mereka itu di akhirat. Dan tempat iman itu di dunia. Pada datang pergi beriman di akhirat. Oi, di mana nak boleh? Tu dah kata wa anna lahumut tanawus, yakni tak diterima habis masa. Wal hanya wa qad kafaru bihi min qablu. Apa bina tahdham. Nah, min qablu. Bina tahdham bila sebut mudhaf ilah daripada dulu. Apa daripada dulu? Yakni min qablu fid dunya. Dan sungguh kufur mereka itu telah ingkar mereka itu, telah ingkar dan tidak percaya mereka itu. Tu mana kafaru. Dan sungguh kufur, yakni telah ingkar dan tidak percaya mereka itu dengannya, bihi dengannya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan Quran. Dulu tak percaya. Daripada dulu masa, daripada dulu, mana dulu? Masa dalam dunia dulu kufur, tak percaya. Tiada mau ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lawan pula. Hatta tak usah tengok orang lain, tengok pak nakal dia sendiri Abu Lahab tu. Nah, walah dia tu awal dulu bila Suwaibah seorang hamba sahaya gunik Abu Lahab menceritakan bahawa Aminah telah melahirkan seorang anak lelaki, seorang diri melahir. Kebetulan Tok tak ada di rumah, Abdul Muttalib tak ada. Keluar pergi pada Kaabah. Aminah dia seorang, lahir seorang. Walah ada pertolong ngerak banyaklah. Maknanya lahir seorang dia. Suwaibah tahu cerita, diberita kepada Abu Lahab pak nakal. Tu royak kata Aminah dah melahir seorang anak lelaki. Allah suka Abu Lahab bulat anak nakal jatah. Lagi pulaknya seronok Abdullah dah mati kan. Maknanya Aminah mengandung, masa mati suami pun tak ada, Tok pun tak ada, dia rumah beranak seorang. Jadi Abu Lahab seronok, siapa seronok dah dia suruh Suwaibah tu dia menyusu anak nakal aku tu. Sebab tu Suwaibah ni panggil ibu susu tu. Dan seronok dah dia merdekakan. Dia lepaskan Suwaibah daripada hamba dia. Aku merdekalah mu. Seronok, aku seronok sebabmu cerita. Tapi bila siapa Nabi SAW mengaku dia jadi Nabi Rasul, pai jokah lalu dia lah. Taballaka ali haza jama'tana. Sebab Allah Ta'ala betul ayat balah. Tabbat yada abila. Dia kata taban sangat. Rugilah. Tu dia. Abu Lahab menjekah ke anak nakalnya. Rakyat barang molek ni jekah dengan tak fikir-fikir. Walau anak nakalmu tengok sifat akhlak dengan orang bagus, nak tak ada nak tanding lah. Sifat perangai anak nakalmu nak tengok hari-hari. Ki mengakulah tu berjekah itu mu. Tu rakyat bain balah lah. Tabat yada abi lahabin wa tab. Maka sorah lalu saya fla narah lagi masuk ia ni aku.
Nah, tengok tu pak nakal tu. Lepas tu dia seorang tua bila Nabi SAW hijrah yang masih ada lagi kan. Hijrah pergi Madinah. Bila tahun dia kedua, Abu Jahal bawa tua pergi perang di Badar kan. Abu Lahab tak boleh nak pergi, dia tua tapi dia beri sokong bantu. Tengok gitu mu. Apa? Kita tak ada kena gano ni beriman. Nak cari mana nikmat. Tapi bila-bila lagu tu supaya dia kata nikmat Tuhan tu sangat besar. Nah, tu pak menakal sendiri tak kena. Dengan kasih kat anak menakal gitu mu. Kitunya jokoh. Inilah habis kata iman bukan mudah nah. Bukan mudah. Pemberian ada kurnia Allah Ta'ala betul-betul. Itulah. Iya, tengok mereka itu Tuhan kata bila nak boleh mencapai iman kerana hidup beriman di tempat yang jauh daripada tempat hak sebenar. Tempat hak sebenar beriman di dunia, tak beriman mai beriman di akhirat. Dan sungguh telah kufur, telah ingkar, dia tak percaya mereka itu dengannya daripada dulu, yakni masa dalam dunia. Tiada mau ikut akan Nabi SAW, bahkan lawan pula. Dan Quran ejek pula kan, Masya Allah. Wa yaqrifuna bil ghaibi min makanin ba'id, dan menuduh. Asana qazafa yaqzifu, kalau anak panah lontar panah pum gitu. Ini masalah lontar dengan perkataan bagi tuduh. Wa yaqrifuna, dan menuduh mereka itu klik pada segala kafir. Nuduh akan siapa? Akan Nabi SAW dan Quran. Tuduh dengan ghaib daripada tempat yang jauh. Sekira-kiralah mana mereka tuduh, sekira-kira berkata mereka itu kafir. Mereka kata pada Nabi, kata tentang mengenai pribadi Nabi SAW, dia kata sahirun, tukar sihir, tukar main ilmu siasat, dia panggil. Walhasihi ni hak setan. Nabi ni wahyu dari Allah. Perkara berlaku luar biasa itu mukjizat. Sebab tu wajib kita kenal mukjizat tu supaya nak beza dengan sihir. Sihir apa nama usaha manusia. Siapa nak belajar ilmu sihir belajar, tahulah cara sihir orang. Nak buat orang sakit ke apa, ngaji cara dia ada. Masa wahyu ni bukan masa boleh usaha. Nah, mukjizat ni bukan bahasa usaha Allah Ta'ala bagi. Hanya kata Muhammad tu sahirun, tu kasihirnya kata. Dan syair, tu kan nyanyi. Dia kata. Walah dia mula tahu mana Muhammad menyanyi. Dan ayat di ayat lain, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Di mana tu ayat tu? Dalam surah Yasin tu. Saya kata wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan tak pernah kami ajar Muhammad syair nyanyi. Kami tak pernah ajar Muhammad syair nyanyi. Ai kata Muhammad tu kan nyanyi. Itu tu marah. Pandai-pandai duk reka main. Saya kata dia tak pernah ajar syair ke Muhammad. Nah, wa ma 'allamnahu, dan tidak pernah ajar kami hu akan Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam akan syi'ra. Tu dia. Nah, wa ma yanbaghi lah, dan tak sepatut, tak sesuai, tak saya gila baginya bagi Muhammad syair. Bukan dia satu. Orang tu kan nyanyi, dia hanyung itu. Merantau hanyung lagu mengingu. Itu kan. Itu pasal dia. Dia tidak lagu tu. Dia kata wa ma yanbaghi lah. Pas je duk baca tu gapo? In huwa illa zikrun. Tidak ada ia Muhammad duk baca tu malaikat zikir wa Qur'anun mubin, Quran yang nyata yang menerangkan segala apa di dalamnya. Tu tak supaya tu kesannya gini hanyu lagu asal nak kata apa, kata telitah kata gitu.
kata nak sedap dengar ada dia makna arti tak ada pun. Nah, ingat zaman dulu budak-budak aku tengok langit nampak nak hujan. Hujan nak turun hari Selasa. Tahu mana? Tengok kau kat ni nampak nak hujan, kalau hujan aku ada. Ngaruk. Tak haram kata. Haram. Hanyut di kau-kau. Tengok nak hujan hari Selasa. Main mana? Tu kata kan nyanyi. Nah itu kan. Ingat zaman budak-budak tu kata lagu tu. Ingat waktu tua. Tengok ke langit nampak nak hujan. Dia kata. Hujan nak turun hari Selasa nya kata. Tempat dia pukul kata kan. Tengok kau kat ni nampak nak hujan. Kalau le hujan ambanya ada. Ngaruk haram. Apa kata Muhammad tu kan nyanyi lagu tu? Ni Tuhan tolak semua tu. Nah, rasul dia. Itulah orang tak erti tak kenal orangnya kata ikut erak. Nah, mak sedap mulut ke panggil. Akhirnya apa jadi kata orang tua sedap mulut itu. Sebab jangan kita. Ni pun ada pasal setengah orang pasal kata ikut sedap mulut. Jangan. Nak makan klik diri sendiri dia panggil. Nah. Sekira-kira berkata mereka itu pada Nabi itu, dia kata sahirun tukang sihir dan syair tukang nyanyi, kahin tukang ujung, tukang menengok. Ayatnya kata. Itu dia kata ke Nabi. Dan pada Quran, kedis semula. Sekira-kira berkata mereka itu pada Quran. Dia kata ke Quran, dia kata sihir. Syair. Kena kenyanyi-nyanyian. Dan kahanah, nujung, menengok. Tak ada kena mengena tu. Tu dia tuduh dia panggil. Buat akhirat esok. Amanna bihi. Kami beriman dah Muhammad Nabi Rasul sungguh. Kami percaya dah Quran kalam kau ya Allah. Apa jadi lagi Tuhan kata wa anna lahumut tanawus. Nak ambil mana lagi? Habis masa dah. Masya Allah. Ini kita dapat dengar ayat Quran melalui kita belajar ala qadar, dapat ambil erti serba sedikit. Nah, makna dia tu banyak sangat lagi. Tu kita ambil erti. Selain pada kita kenal Quran, kita boleh baca Quran. Setelah kita berguru cara belajar baca, ni kita tahu ambil erti pula lebih kurang ada cerita apa dia. Jadi alhamdulillah nasib baik kita jadi orang mukmin dengan taufik daripada dia, dan semoga-moga iman kita ini ditetapkan oleh dia sampai kepada akhir hayat kita dengan keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu Tuhan cerita lagi kata wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Allah. Apa arti? Dan dia tulis tu dan dinding. Naknya tambah dah satu lagi. Dan di dinding. Apa itu? Nabi Riti kata hila PMAD bina maf'ul. Hala yahulu haulan. Bila bina maf'ul hila. Asal pada kaedah huwila. Lalu rah campur suara huwila. Keserah tu apa yang keserah atas wadi kira berat. Lalu hazah, bila hazah bahajak kepada keserah. Kalau itu permati ha. Huwi permati ha, tujuan nak pindah keserah waw kepada ha. Bunyi heula. Tak termasuk wa mati di dulu le keserah, lalu tu kawa kayo hila. Tu kaedah. Tu segala lagu tu. Ada pun nak baca tengok di baris bawah hila. Kena nak baca tu tak? Kelimah mai Quran asal. Supaya kita nak pergi pada lurah hati dia apa. Apakah hila tu apa dengan mana apa, pelewah apa. Kan? Asalnya hala yahulu haulan. Hala terhalang, tergalah, terdinding. Sambil dia panggil hail, yang mendindingkan. Manakala hila didindingkan. Tu ada itu. Wa hila bainahum, dan didindingkan antara mereka itu, antara segala orang kafir dan antara barang.
wa bainama yashtahun, dan antara barang yang mereka itu ingin, yakni akan dia kedai a'imma panggil. Wa bainama yashtahun, a'imma tu yashtahunahu, antara dan antara barang yang mereka itu ingin, ini ingin akan dia akan barang. Jadi terdindai, ingin tapi terdindai nak metalis. Supaya kata kita dia ingin ke makanan dia boleh sana. Nak pergi tak boleh demo kocik itu nak pergi ada. Kalau buka kita tengok pun buka berjara kita. Oh molek nak makan ya Allah ingin, tapi nak pergi tak boleh. Nah, pokok dia lepas penjara. Orang dah hendak makan ni. Nak aku mana? Nak tubik tak boleh. Kalau orang nak pergi pun nak pergi tak boleh, dia mau tak pernah masuk. Dia panggil didindingkan. Ni betul lah. Antara orang kufur di akhirat esok Allah Ta'ala didindingkan antara mereka itu, antara barang yang mereka itu inginkan. Gapo barang yang mereka inginkan? Daripada terima iman tu bayan pada barang. Gapo barang yang mereka inginkan? Tak ada ingin dah muka lain. Ingin saja. Ingin terima iman. Ingin terima iman. Daripada terima iman, yang ini diterima akan iman mereka itu di akhirat. Kau tu janji tak terima dah kan? Ingin saja. Allah sesat. Habis dia kata menangis sampai habis air mata mari darah. Tu habis. Tu dia habis ke kira lah. Sekaligus kesian dah. Apa boleh buat. Nabi sendiri tu sallallahu alaihi wasallam kata saya ke Pak Melaka tu nak buat ke mana? Ya dia menjekah dia. Nak buat ke mana? Abu Talib ingat jasa dia buat baik ke dia tu, orang duduk kawal dia tu, tapi tak ucap juga. Dengar kata Abu Talib sakit berat, selalu dia gigi tak ada kecek banyak dah. Dia modok penuh kena Abu Jahal ada belakang dia gigi pak. Ya ammi qul la ilaha illallah. Kerana kata Pak Ngoh lah Pak kita ni Pak Cik ke Pak Da banyak Pak Nakal lah. Arak amu saja. Ya am. Saya kata hai Pak Nakal tak kata Pak Ngoh lah atau Pak Cik lah. Saya Pak Cik katalah la ilaha illallah, ini kalimah yang aku sanggup hujah di akhirat. Sikit sebanyak kesalahan tak apa aku sanggup semua, tapi syarat nak kata hak ni. Tak kata juga habis nak apa boleh. Dia tak ada syarat, tak ada masyru'. Tu dia. Tapi boleh duduk juga dia tu walaupun kena azab dia rengeng sikit pada orang lain. Tengok. Mana kata dia buat kira juga. Kerana dia Pak Nakal pasal duduk belo kata orang nak buat nyanyi tak boleh kan Nabi Muhammad tu masalah. Abu Jahal berapa kali gerak. Fuah lagi tu duduk gerak, tapi dia nak buat apa tak boleh. Abu Talib dah. Abu Talib tak jauh nak Nakal dia. Dia panggil belo atas keluarga. Tu pasal orang Arab lagu tu. Antu'ina qauman ala zulmi, panggil ta'assub. Adik-beradik aku tak jauh. Anak beranak aku tak elok. Dia. Tapi dia tak terima pun. Dia pasal tu. Ya, dia pasal kita lagu tu dah. Anak menakal dia. Ni balasah anak menakal dia duduk mengajar. Dia menolak ganggu, jangan temu dengan dia, pergi dia ngaji bodak pun. Tak gigi pun balasah. Itu kan. Tak gigi tapi main dengan anak menakal jangan temu dengan dia. Kata dia. Nak main dengan anak menakal aku, lakah banyak aku dulu. Baik tak apalah anak menakal mundur mengaji dak. Maya dak hanya dak. Aku kata dia. Tapi jawab banyak anak menakal aku. Temu dengan aku dulu. Ada orang bela lagu tu. Abu Talib macam tu. Abu Talib bela sungguh orang nak itu jangan anak menakal dia. Tengok tu dah. Banyak bahasa tu buat gambaran Nabi kita ambil iktibar. Ada pun Hamzah, dia tak ada beriman lagi. Tapi dengar khabar Hamzah moga dia tu kerja pasal suka berburu. Kalau pasal kita agak tu pereutan. Terpanggil Pak itu dah. Terus pagi tu buru lah dia nya. Kita cakap buru binatang je, dia suka gitu, minat lagu tu. Dia tak peduli lah apa duk jadi. Akhirnya kita demo Allah. Anak menakal demo nak nyanyi ke orang. Mana? Abu Jahal nu dak buat nyanyi dia ni. Dia pun bela tak tu kelik marinya kapit lah. Yang bawa panah dia tu. Sini. Dua anak dara aku. Akhir hidup bela saja beriman dak. Lepas tu beriman.
tengok nak tahu banyak masuk. Nak abah pula pergi dulu. Ya. 13 tahun tak ada Zuhair lagi. Tahu pergi badan dia masuk mengikut Abu Jahal. Kan boleh tahu boleh igak. Baru Zuhair. Tu kan bapak saudara dia. Macam-macam. Ni kita tengok sini. Inilah nak ayat kata iman ni bukan benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Ini taufik kesayangan Allah Ta'ala betul-betul bagi kepada hamba yang ia kehendaki. Kan? Tu dia. Baik kita boleh tengok di situ kata, tak kira lah walaupun nampaknya orang tu anak talia, orang biasa je, dia pandai rendah ke dia. Dia pandai rendah ke dia. Tuhan pilih dia nak terana. Kita anak orang lebih dari segi pandangan Zuhair. Itu supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak memandang rendah. Kan? Kita ingat hak Allah, kuasa Allah, kita tak ada daya upaya. Apabila kita dapat, syukurlah banyak. Gitu. Baik. Ni kita tengok sini boleh kita ambil iktibar. Allah Ta'ala kata dihalangkan di dinding antara mereka itu orang-orang kafir, antara barang keinginan yang mereka itu ingin akan dia akan barang. Gapo barang mereka ingin ketika itu? Daripada terima iman, yakni daripada diterima akan iman mereka itu di akhirat. Tapi janji Allah tak akan terima lagi. Sudah. Kama fu'ila bi asya'ihim. Bukan mereka itu saja. Ni dak kecak hak kafir Mekah. Bukan mereka itu saja. Kama fu'ila, seperti yang telah diperbuat bi asya'ihim, dengan segala kafir-kafir yang serupa dengan mereka itu min qablu, yang dahulu daripada mereka itu kafir Mekah. Nak kata berapa lapis? Jangan dekat. Tu anak cucu ada hak kufur juga turun-menurun lagi lah. Masa Nabi Hud, tak banyak mana kufur dengan Hud. Masa Nuh, gitulah. Asya'ihim, dah kata. Sebab innahum kanu fi syakkim murib, kerana panjamalah fi kuwati ta'lil, kerana bahawasa mereka itu kita kembali kepada asya', yakni segala kafir-kafir yang serupa tu, kerana bahawasa mereka itu pada syak. Nanti kita silap sikit tu. Kita tu nampaknya pada syarik ataupun syirik. Betulnya pada syak beki huruf. Beki syak supaya kelima ayat tu. Fi syakin, kerana bahawasa mereka itu segala kafir yang serupa dengan mereka itu tu, mereka itu pada syak. Syak yang baca kita apa? Ragu. Berpapah 50-50. Sungguh boleh jadi ia, tak pun boleh ia. Maka tak sah iman. Kerana mereka di dalam syak, di dalam keraguan yang berkekalan murib. Bukan kata sekali-sekala tak. Dia dah gitu lepas tu. Ya kau Muhammad tu Rasul, ya kau Quran tu kalamullah. Ada macam gitu pak mati. Dia panggil di dalam syak yang berkekalan pada agama Islam. Kau agama Islam benar kau? Abang ada orang menghinakan. Lepas tu Quran, ada setengah orang tunjuk ambil Quran jejak. Zaman kita dah berlaku tak? Masya Allah, pakar tunjuk menghina. Jejak Quran, tunjuk pula tu. Tengok ni. Zaman lah ni tunjuk dalam ni. Tengok. Mereka dalam syak ragu pada agama Islam dan tauhid, sembah hanya Allah, dan syak pada syurga neraka. Syurga neraka di mana? Syurga tak syurga dunia ni. Duduk dalam kemewahan tu syurga. Orang dalam pakim sekali tu neraka. Apa tengok aku dah cukup lekat ni syurga. Na'udzubillahi min zalik. Allah, ayat ni menghiburkan hati kita
Dan disampaikan pula memperingatkan bagi kita, nasihat bagi kita supaya nikmat yang kita dapat kita syukur, bertambah syukur. Dan kita apa dia, dengan syukur itu Allah Ta'ala menetapkan. Dan bangkit kubur, mereka syak, sungguh kau bangkit, takkanlah bila hancur lebu nak bangkit kelik. Aiza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Nah, dan Rasulullah syak pada Rasulullah Muhammad, sungguh kau Rasulullah kau mengaku-ngaku dak dakwa. Kami tak bukti, tunjukkan bukti, kata sihir. Jadi payahlah bila orang kena peteri mata hati itu habis. Pada dalam dunia duk begitulah, dalam syak yang berkekalan pada dalam dunia, tiba-tiba lepas pada mati maka beriman. Maka percaya ketika keluar nyawa. Bila keluar nyawa baru percaya. Ataupun kemudian daripada mati barulah beriman. Ketika itu terima ke tak? Jawabnya tiada terima oleh Allah Ta'ala, ni akan dia akan iman mereka itu. Itulah Allah Ta'ala kata tadi, wa anna lahumut tanawus. Di mana gak nak terima boleh mencapai iman? Jauh. Tu kan lepas jauh masa beriman. Allah, Masya Allah. Selesailah kita daripada surah Saba. Berikut pula dengan surah Fatir Makkiyah. Wallahu a'lam.